Assalamualaikum, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini saya berada di Sungai Petani, iaitu di PG Jewel, anak syarikat Public Gold. Sekarang kita bukan sahaja dapat keluarkan gold bar dan dinar daripada akaun emas gap, tapi kita juga dapat keluarkan emas perhiasan. Berikut adalah emas perhiasan yang berada di PG Jewel. Tuan-puan boleh kumpulkan grade emas tuan-puan sikit-sikit di dalam akaun emas gap dan tuan-puan boleh keluarkan emas fizikal, cincin atau rantai mengikut gram emas yang tuan-puan nak. Contohnya, kalaulah tuan-puan nak keluarkan gelang 10 gram, tuan-puan simpan saja sehingga 10 gram dan tuan-puan boleh keluarkan daripada akaun emas gap tuan-puan. Hari ini saya nak tunjukkan macam mana saya nak keluarkan cincin daripada akaun emas gap saya. Ini adalah cincin gelombang series yang ada di PG Jewel. Yang akan saya keluarkan kejap lagi. Staff akan scan QR code di akaun gap saya dan gram emas akan ditolak daripada gram emas akaun saya. Cincin ini beratnya lebih kurang 2.8 gram. Saya hanya perlu bayar cas upah iaitu RM112. Mudah saja prosesnya. Kita hanya perlu tanda tangan sahaja untuk proses tersebut. Cincinnya gelombang cinta. Timbang nanti. Sekiranya tuan-puan nak simpan emas sikit-sikit dan keluarkan emas fizikal, klik pin di video.